Hana, aku terfikirlah kan. Aku rasa jalan yang terbaik sekarang ni kau teruskan je hubungan kau dengan Azim. Lagipun nama dia tengah naik sekarang ni sebagai pelakon baru BBNU. Popular tau. Aku kata kau tumpang je glamour dia. Kau lupa ke? Kau yang suruh aku tinggalkan dia dulu. Masa tu lain. Faris kan tak kahwin lagi. Sekarang orang tu dah kahwin. Takkanlah kau nak kacau rumah tangga orang. Kalau kau couple je dengan si Azim tu, nanti nama dia naik lagi, kau ride je lah fame dia. Kau suruh aku yang tumpang dia? Kau lupa ke? Aku lagi lama dalam industri berbanding dia tau. Malas aku nak layan dia. Disebabkan dia lah aku ada masalah dengan Faris. Alah, tu salah kau juga. Tak pandai nak cover line. Awak nak saya pilih tak baju untuk awak nanti pergi sana? Ataupun awak nak saya tolong pack kan? Nak pakai pergi mana ni? Kita nak pergi honeymoon kan? Ni saya tengah packing. Ya Allah. Apa yang you rushing sangat nak packing-packing ni? Bukannya kita nak pergi esok pun. Lah awak, saya pun tengah rajin sekarang ni nak pack. Dan lagi pun saya tak sukalah pack last minute. Cepat, pilih mana satu. Tak apa. You pack je baju you, I pack baju I sendiri. Awak ni, saya kan isteri. Saya kenalah tolong awak pack. Awak, apa gunanya kahwin ada isteri tak tolong suami dia? Apalah awak ni. Lagipun, kalau isteri tolong suami dapat pahala tau. So, saya naklah pahala dari awak. Sandal dan